Berhati-hati jika ada mana-mana ejen daripada syarikat pelaburan yang menggalakkan tuan dan puan melabur 100% daripada gaji, walaupun dalam produk emas ataupun daripada ejen public gold sendiri sekalipun. Isunya sekarang bukan pada syarikat, tapi pada prinsip keuangan. Pelaburan sepatutnya dibuat guna duit lebihan kita, iaitu setelah kita ada tabungan kecemasan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan pendapatan. Tak ada orang yang waras fikiran dia akan melabur 100% daripada gaji. Sebagai panduan, beli emas ni sepatutnya sekitar 10% hingga maksimum 50% sahaja daripada gaji. Bergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Kalau ada ejen yang suruh tukar semua gaji jadi emas, kemudian pajakkan emas itu guna semula duit pinjaman untuk buat belanja bulanan, besar kemungkinan ejen itu hanya fikir keuntungan dia sahaja, bukan untuk kesejahteraan tuan dan puan. Di Public Gold, ada cara yang selamat, mudah dan patuh syariah untuk menabung emas, iaitu melalui akaun emas GAP, Gold Accumulation Program. Minimum hanya RM100 saja tuan puan dah boleh beli emas. Tak ada langsung komitmen bulanan. Kalau tuan puan nak mulakan menabung emas rendah RM100 melalui akaun ini, boleh rujuk dekat link di bio saya ataupun rujuk pin video 5 langkah mudah daftar akaun. Saya akan bimbing tuan puan sebaiknya.